Dia cakap. Lepas tu cakaplah, Ana sekolah tip-tip dia. Macam mana Ustaz urus duit Ustaz? Pertama, kalau Ana ni makan, Ana sendirilah. Umur Ana pun dah tua dah. Ana makan sehari sekali. Dan Ana banyak puasa, dia kata. Ana banyak puasa. Ana makan pun sehari sekali. Orang ni memang kurus lah. Asal Ana punya guru ni memang kurus sangat lah orangnya. Dia ngaji pondok kat Johor tu. Kemudian anak Ana ni, dia nak beli apa, beli lah. Mahal ke, dia nak beli yang murah. Satu syaratnya, guna sampai habis. Kalau beli mainan-mainan 2-3 hari rosak, anak takkan beli. Anak takkan beli. Tapi anak sekarang dah besar lah. Itu memang dia punya pengamalan dia. Anak memang sangat jaga anak punya makan minum, anak punya keluar masuk duit. Daripada muda sampai sekarang. Sebab tu terkejut dia boleh nak kemampuan dia beli kereta mahal. Tanya berapa harga Ustaz Zafir tu? Dalam 170,000 lah. Beli cash. Dahsyat je sekalian. Ni kadang-kadang orang-orang yang kan alim, kan orang-orang yang tahu tentang agama sangat mengambil berat tentang harta benda yang digunakan yang Allah rezekikan padanya. Yang ketiga Allah sebut dalam surah Al-Adiyat apa dia? Lalai sehingga terlupanya azab kubur. Allah gambarkan sifat manusia ni apa dia? Lalai sehingga terlupa akan azab kubur. Satu soalan jemaah sekalian, antara dunia dan akhirat mana yang barang lebih murah? Mana lebih mudah? Akhirat ke dunia? Rasa-rasalah antara alam akhirat dengan dunia mana yang lebih mudah kehidupan dia? Jawapannya senang, dunia. Dunia ni semua bendanya sifatnya mudah. Bukan setakat mudah, dunia ni sifatnya barang jamin. Telah direzekikan, telah ditakdirkan, telah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ditakdirkan pada kita, yang tidak dijamin oleh kita, itulah nasib kita di alam akhirat. Bahasa mudah fahamnya, dunia ni barang mudah untuk kita perolehi berbanding alam akhirat. Namun perasan tak kenapa orang lebih pulun untuk mendapatkan dunianya berbanding akhirat? Kenapa? Dunia ni kan mudah. Namun kenapa manusia lebih pulun kerja pagi sampai malam, sanggup ikat perut, kan? Bersusah-susah untuk kepuasan, kan? Kehendak dunianya. Sedangkan agama mendidik kita dunia ni merupakan barang yang mudah untuk kita perolehi berbanding akhirat. Namun kenapa manusia sangat pulun, sangat bertungkus lumus untuk dunianya berbanding pulun untuk mendapatkan akhiratnya? Sebab apa? Jawapannya kerana orang yang faham agama, hatinya tak ada dunia. Dunia letak di tangan sahaja. Ini sifat orang yang faham agama.